Assalamualaikum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah semua. Okey, satu hari satu hadis. Jom kita. Okey, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Ini adalah hadis sahih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa maksud hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah? Dalam kehidupan kita ni, kita perlu belajar cara membaca Al-Quran dan cara memahami Al-Quran dan cara mengamal Al-Quran. Apabila kita pandai tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dah pandai baca Al-Quran, kita ni dah pandai amal Al-Quran dan kita ni dah pandai memahami Al-Quran, maka tanggungjawab kita lah untuk kita mengajar Al-Quran. Itu adalah perkara yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita. Orang yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anda kata kita ada ilmu, walaupun ilmu itu ilmu-ilmu yang lain, ilmu apa jenis ilmu pun, walaupun ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu kitab, apa jenis kitab pun, apabila kita pandai dalam keadaan ilmu itu, maka kita kenalah mengajar kepada orang lain. Ilmu kita tuan-tuan dan puan-puan jangan simpan tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu agihkan kepada orang lain. Semoga ilmu kita bermanfaat. Semoga ilmu itulah yang akan tolong kita di dalam kubur nanti tuan-tuan dan puan-puan. Azab kubur adalah benar. Syurga dan neraka adalah benar. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai manusia. Kita manusia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita pandai baca Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, supaya kita punya amalan tersebut akan membantu kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Okey, kalau yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang mana yang berminat dengan satu hari satu hadis boleh follow saya. Assalamualaikum.